yang paling tinggi dia ni je, Menara Rebung. Dengan bangunan putih tu. Yang belakang dia tu, situ mana ada. Ni bahagian pentadbiran. Ni pejabat pengarah kat sini. Pernahlah jumpa dulu sekali pengarah pejabat dekat situ. Dah manong. Hari nak hujan, angin pun kuat. Dulu datang sini, naik Wira, parking kat sana. Setelah 16 tahun datang sini, naik motor. Downgrade ke upgrade ni? Rezeki Allah lagi, syukur sajalah. Universiti Malaya. Ni dulu port jogging. Tu Tasik. Inilah port bersenam. Duduk kampus IPG. Bersenam kat sini. Sebab IPG Tompak kocik. UM juga menjadi tempat tumpangan. Kompleks pengajian terbaik. Ni port makan murah. Dulu port makan termurah. Tengok gaya dah tak murah dah ni. Yang lain lah. Vista Angkasa. Rasanya dulu sini bukan rumah murah. Jadi gateway resident wave. Dulu sini tapak pasar malam dulu ni. Jalan tu pun dah kena belok. Ni tengah ni dulu ni pokok sawit. Pokok sawit tengah ni dulu ni, weh. Lain-lain dah. SNK Sri Pantai. Weh, dah tanya aku tak kenal ni tempat ni. Aku agak tahu dah. Bangunan belakang tu tempat laluan asal. Bangunan baru. Bangunan lama. Depan ni baru. Dulu sini tak boleh masuk dari jalan. Itulah jalan baru ni. Aku nak pergi belakang tu. Kerinci. Pokok tu masih kekal. Gerai-gerai bawah tu semua dah tak ada. Dia pindah sini, pindah sana, pindah atas. Lihat dulu sini penuh dengan kedai ni. Jalan nak untuk cari sah. Dulu mampu satu lorong. Dulu port roti canai Roti canai yang paling sedap aku jumpa kat bumi Malaysia. Ni dulu bukit ni kosong, tak ada bangunan. Aku rasa dah pindah sana roti canai tu. Roti canai resepi turun temurun sejak 1985. Aku rasa dah pindah situ lah. Rasa kalau nak rasa lagi kena datang pagi lah kat sana tu. Rasa memang dah tukar situ tu. Mana ada roti canai sini, dia saja. Makan roti canai kat sini bas lalu tepi jalan kan. Ini dah 3 lorong dah tu. Sebab tu kat Sempang tu ada kedai makan, dah tak ada. 16 tahun tak masuk sini. Weh, gila. Macam aku datang kat tempat lain ni. Bukan Kerinci dah. 16 tahun punya cerita kau tengok. 16 tahun macam tu. Tapi yang ni, gila. Malaysia maju, wawasan 2020 walaupun tak tercapai. Bangsa Selatan maju.